Okay. Yang terakhir tuan-puan, bagi siapa yang dah jadi penyimpan emas, tuan rasa bagus sangat simpan emas public gold. Tuan-puan boleh capai 1 juta yang pertama dengan lagi cepat. Financial freedom 3 ke 5 tahun. Kalau setakat nak dapat passive income 5,000 sebulan ni tuan-puan tak payah ambil sampai 5 tahun. Roadmap kita J100 dengan 5G 24 bulan. Dengan syarat ikut kita punya program, belajar betul-betul, buat betul-betul. Okay? Kita ada banyak testimoni kejayaan. Tuan-puan datanglah belajar. Okay? Kita J100, 5G kita tak buat duit dengan training. Mana income kita dapat? Tuan-puan jadi kaya, kita bagi ilmu, tuan-puan kaya, tuan-puan simpan emas, kita dapat insentif daripada pembelian tuan-puan emas dengan public gold. Insentif tak banyak pun. 1%, 1.5, 2%. Tapi ilmu dan apa yang tuan-puan dapat daripada kami, saya yakin jauh lebih mahal. Ya, kalau tuan-puan nak bayar kat luar, mungkin tuan-puan akan habis berpuluh ribu, bahkan mungkin beratus ribu. Okay? Mudah-mudahan kita jumpa lagi di banyak program-program yang lain. Kalau ada terkurang dalam penyampaian saya, ada yang tergurih, saya minta maaf. Saya anggap tuan-puan yang datang belajar ni macam murid-murid saya. Kalau saya serius, saya bagi penekanan sebab saya nak tengok kejayaan tuan-puan. Kegembiraan saya melihat kejayaan tuan-puan. Mudah-mudahan satu hari nanti, beberapa tahun akan datang, tuan-puan adalah sebahagian daripada testimoni. Oh, saya join private webinar Tuan Zul, saya pun start bina balik kewangan. Alhamdulillah hari ni emas saya dah ada sekilo, saya dah ada beberapa properti dah ada, dari kehidupan saya dah berubah. Itu ya kegembiraan saya lah sebagai guru. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.